Assalamualaikum, saya Akmal Faiz, berumur 33 tahun dan saya merupakan salah seorang director di SKL Fisheries. Di sini kami merupakan kolam pembesaran dan juga kolam ternakan ikan gurami. Kami buat pemasaran sekali lah. Untuk pemilihan kenapa kita menggunakan ikan kaloi adalah disebabkan masa kita orang pergi ke Indonesia cuba ikan gurami. Dan tak tahu pun ikan gurami ini merupakan ikan kaloi. Bila balik sangat berminat dengan ikan kaloi, ikan gurami ni, buat sedikit research dan rupanya merupakan salah satu ikan lokal Malaysia. Itu pembesaran ikan kaloi ni, ia mengambil masa lebih kurang 8 bulan untuk cecah ke saiz komersial, untuk saiz jualan, daripada 500 gram ke 1 kilo. Jangka hayat untuk ke 500 gram tu ambil masa 8 bulan. Currently kami hanya supply ke restoran. Daripada 88 kilo setahun kita orang jual, nanti kita reach the 4 tan. Alhamdulillah, itu saya boleh cakap kita punya growth bertukar apabila selepas kita join Maha tahun 2024. Dari situ exposure company makin kembang, and saya rasa dari situ juga kita dapat beri informasi kepada rakyat yang ikan ni sebenarnya sihat, and it's a good platform, it's a good place where kita orang dapat expose ke ikan ni to the public. Saya sebenarnya asal seorang arkitek yang bertukar bidang kepada farming. Jadi nasihat saya bukan dari segi apa kita kena buat, is apa kita nak buat sebenarnya. And saya rasa tak rugi buat farming, sebab pemakanan is keperluan asas manusia. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak KPKM atas bantuan-bantuan yang telah kami terima, dan ia merupakan salah satu kejayaan kami juga. Impact bantuan saya boleh cakap memang 100% sangat membantu kami dari segi exposure, pemakanan dan info-info yang kami perlulah. Ya, saya boleh cakap tak ada bantuan kami pun tak sampai macam ni.